Semoga berhasil Marakov Emal hampir dikejar. Emal cuba untuk bertahan. Mati si Emal. Ui. Bapak dia mati Emal. Mati. Ui. Bapak dia Emal. Ui, mana bawa Homeboys. Mati Zidane. Ui, bapak lah guys. Sumpah Emal sempat bagi damage dulu sebelum dia. Itu function siang Izanami sumpah. Oh, pak dia stay true Homeboys ya. Bincangkan Homeboys punya team fight tadi tu cukup kemas. Emal datang. Sampai nak cari siapa pula kali ni. Zidane. Oh, Zidane dapat. Pertama untuk pasukan JP Niners. Ivan cuba untuk bertahan tapi mati Zidane. Tapi Zidane dapat turtle dulu guys. Satu malam masuk ke depan lagi. Emal yang cukup rendah terpaksa menjarakkan kedudukan. Tetapi JP Niners tahu wah sengit. Ini baru best tu. Ini baru best guys. Siapa? Mal. Avatar of Guardian, bukan Avatar of Guardian sebenarnya yang cuba untuk dilompatkan menjarakkan kedudukan begitu saja. Zidane dan sampai mencari Melcuti. Melcuti nak masuk lagi. Tetapi mereka tahu Ipan suka memandangkan Homeboys. Tak ada masalah untuk menjaga posisi mereka di bahagian atas. Wih, Pan kau buat apa tu Pan? Kurang baik daripada seseorang. Saya rasa itu yang penting. Guys, sikit lagi guys, 1.5M guys, sikit lagi guys. Tap screen dulu guys, sikit lagi. Melcuti. Matilah kau Melcuti, bingai. Melcuti paling kaya tu guys, 5,583. Melcuti paling kaya sekarang guys. Kelebihan yang sama. Ui. Menjadi sama rata tapi yang tak sama rata mati siang Ipai. Vel nak masuk cari pemain yang seterusnya daripada JP Niners. Namun begitu Izanami turut memberikan dan dengan adanya tekanan di bahagian side lane, ini sekurang-kurangnya memanggil Homeboys untuk berpisah supaya team fight di bahagian hadapan lebih mudah lagi. Tapi bercakap tentang team fight di bahagian tengah, baik. Macam tersekat ni sebenarnya. Mampak macam tersekat Vel di tengah. Tak pergi pada bal itu oh, dua aktif Aramis keluar tu. Bapak lah Homeboys. Satu berbalas satu sekarang ini. Izanami masuk mencari sempat ke balas sempat. Gila Homeboys, sumpah lah. Izanami. Lafel Boys. Saya dengar dia. Weh, Homeboys bapak clean tu team fight dia tu. Tadi keluar dua ulti guys. Faramis keluar ulti, Valentina pun keluar ulti dia guys. Tapi gerakan tersebut, saya mungkin dapat kot. Kita kena tengok bagaimanakah pertahanan daripada JP Niners terlebih dahulu. Wally defense dapat diletupkan. Conceal. Ivan. Di bahagian tengah pula. Kat bahagian tengah nampak macam ada peluang. Tetapi JP Niners masih lagi kebal daripada sudut pertahanan mereka. Vel di bahagian hadapan. Okey, Mal initiate. Mencari mangsa di bahagian hadapan tapi Mal. Dua ulti keluar. Tapi sempat lagi dia terhadap dibuka namun ditumbangkan begitu sahaja oleh pasukan Homeboys. Meninggalkan 4 pemain lagi untuk pasukan JP Niners. Zidane cuba untuk keluar mencari lagi pemain pasukan Homeboys. Jauh cukup rendah. Zidane. Ada pula untuk Ivan. Kena campak bodoh Benny. Hey guys, Fedi tengah meriang dah sekali kena campak dengan kaya tu. Bincangkan dekat situasi di mana continuous team fight tu, macam kita katakan Izanami kalau dia dapatkan Netherrealm susah sikit untuk team fight tu berpihak kepada pasukan JP Niners sebabkan ultimate Netherrealm ni sangat sesuai untuk digunakan kepada fighter ataupun tank jungle dan sekarang mereka cuba untuk masuk. Aiman hilang terus dekat tangan Melcuti. Zidane nak masuk mencari. Kau tengok lama kan team fight. Mati Ipan. Wih, bapak dia Homeboys, sumpah lah Homeboys. Bapak lah. Kalau team fight macam tadi, guys, true guys. Pasukan JP Niners boleh buat perkara tersebut kalau mereka betul-betul protect Lolias dalam game. Jadi sabar nantikan Lolias untuk bersinar. Tapi Lolias juga sedikit sentuhan nyawa, hampir lenyap begitu sahaja. Serangan seterusnya daripada Homeboys, adakah akan berjaya? Homeboys mula mengetuk pintu. Zidane cuba untuk bertahan. Netherrealm dia telah dibuka. Gila. Rata gila. Kemenangan yang cukup meyakinkan. Kemenangan pertama